Apakah cara-cara berkesan untuk rawat anxiety ya doktor? Pengalaman saya ada 3. Pertama, ubat yang sesuai, yang dos paling rendah, makan bila perlu. Yang kedua, kena reset mindset kepada benda yang positif. Ketiga, kena tutup semua lubang-lubang trigger yang mengganggu, yang menyebabkan kita selalu kena simptom anxiety berulang-ulang. Kalau kita makan ubat saja, kita tak reset otak kita menjadi positif, masih lagi negatif, dan kita tak tutup lubang-lubang trigger, maka kita akan kenalah simptom anxiety itu berulang-ulang kali, dan kita akan bergantunglah dengan ubat tu selama-lamanya. Kita akan dapat simptom tu yang selama-lamanya. Tutup lubang trigger tu bermaksud kita kena jangan Google, jangan baca bukan-bukan, jangan masuk grup bukan-bukan, jangan pantang dengan makanan, jangan takut dengan makanan, jangan takut dengan ubat, jangan cek nadi, jangan cek pegang jantung, jangan pegang perut, jangan pegang leher, jangan tanya bila nak baik, jangan tanya dah baik ke belum, jangan masuk grup bukan-bukan, jangan Google bukan-bukan, jangan cerita pasal penyakit berulang-ulang kali. Elakkan diri kita pada grup-grup ataupun kawan-kawan ataupun orang-orang yang toksik. Lupakan semua benda-benda orang buat kita. Jangan dendam-dendam dengan orang. Kena redha, kena sabar, kena positif. Lupakan semua masalah-masalah kita. Jangan tanya apakah masalah-masalah kita yang lepas-lepas. Jangan kita tanya-tanya dan ulang-ulang lagi. Kalau sekiranya kita kesunyian, kita kena cari kerja, jangan duduk sorang-sorang, jangan sunyi-sunyi, jangan duduk termenung kat rumah, itu memang tak boleh. Itulah lubang-lubang trigger kita. Kalau orang memberi kita masalah, tekanan, kita kena ready supaya tekanan tu tidak mencetuskan lagi anxiety kita. Kalau bos kita suka marah, kita kena ready supaya orang tu marah tetapi kita tidak stres lama-lama. Tak elak trigger, tak tutup lubang-lubang yang menyebabkan kita stres, maka kita akan selalulah sakit lama-lama. Yang kedua, kita kena reset mindset kita. Kita kena terima kenyataan kita ada anxiety. Kita kena percaya dengan apa yang saya cakap ada anxiety tu. Kita kena percaya. Ramai yang tak percaya ada anxiety. Ramai juga yang tak terima kenyataan. Ramai juga yang tak tahu lagi dia tu mengidap simptom anxiety. Pergi jumpa doktor, cek dengan doktor dulu sampai puas hati. Semua benda kau mau kena cek dulu. Cek telinga, cek mata, cek tekak, cek mulut, cek perut, cek jantung, cek paru-paru, cek usus. Semua cek. Kepala semua cek. Sampai satu hari nanti, bila simptom-simptom tu masih ada tapi doktor kata semua normal, you all ingatlah kata-kata saya. Itu adalah simptom anxiety yang mencetuskan sakit fizikal dan juga perasaan. Anxiety boleh menyebabkan sakit yang minda hati perasaan dan juga sakit fizikal juga. Dia boleh menyebabkan sakit dada, sakit kepala, sakit hidung, sakit mata, sakit telinga, sakit tekak, berkahak, tercekik, mulut kering, mulut masam, mulut pahit, dada berdebar, sakit dada, sakit jantung, sakit perut, sakit usus, semua pedih perut, kembung, sendawa, leher belikat sakit. Semua fizikal dia akan kacau. Anxiety bukan kisau takut saja. Anxiety akan menyebabkan sakit fizikal. Kau orang ingat kata-kata saya, kalau kau orang dah check dengan doktor semua normal, kau ingat doktor Man kata, kena kenal itulah anxiety. Dia akan datang berulang-ulang kali, berubah-ubah bentuk. Dia takkan hilang 100%. Dia akan sentiasa berubah-ubah bentuk, kadang ada, kadang tak ada. Itu adalah anxiety. Kena kenal dia. Lepas tu bila saya cakap kamu ada anxiety, tolong percaya. Jangan 50-50. Lepas tu kena terima kenyataan. Jangan ya ke, takut. Kalau korang tak tahu, tak kenal, tak percaya dan tak boleh terima kenyataan, you akan tidak boleh baik walaupun makan ubat dan antang dan suplemen. Trust me. Kena percaya, kena terima dan kena tahu. Supaya selepas tu kita boleh ready. Bila dia datang kata apa, lantak engkau, berambus kau, aku tak nak dengar kau anxiety, kau nyak kau dari sini. Aku dah baik, aku dah kuat, aku dah sihat. Sibukkan diri, zikir banyak-banyak, selawat banyak-banyak, kerja banyak-banyak. Buat lantak dengan dia je. Pergi enjoy, pergi cari bahagia, cari kawan, cari hobi, buat kerja apa-apa asalkan kita sibuk. Jangan duduk diam. Anxiety akan datang menyerang lebih kerap kepada orang yang sunyi dan selalu duduk seorang-seorang diam. Iblis suka. Jangan duduk diam-diam. Buat sibuk apa-apa. Asalkan kita boleh busykan diri kita, otak kita. Jangan mengelamun. Jangan khayal-khayal. Itu memang bahaya. Okay?
Lepas tu kena positifkan mindset kita. Aku dah baik, aku dah kuat, aku dah sihat. Wahai anxiety, kau jangan kacau aku. Kau berambus setiap malam kena cakap aku dah baik, aku dah kuat, aku dah sihat. Pagi kena cakap aku dah baik, aku dah sihat. Pagi petang sekiranya kita nak naik kereta, nak pergi jalan, nak pergi mana saja, mall ke masjid ke, kalau diganggu kita akan cakap sebelum tu, aku dah baik, aku dah kuat, aku dah sihat, aku dah sembuh, aku mesti lawan. Reset hari-hari. Cakap yang positif, jangan sebut yang negatif. Jangan cakap tak boleh, jangan cakap tapi, jangan cakap ya ke, jangan cakap kenapa. Cakap aku boleh, aku kuat, aku sihat, aku mesti boleh sembuh. Jangan sebut yang negatif. Sakit tak boleh sebut, negatif tak boleh sebut. Semua buang semua tu, okey? Lepas tu cakap kat diri sendiri, aku memang boleh sembuh. Reset otak tu. Jangan berkawan dengan orang yang negatif. Jangan bercakap pasal penyakit. Jangan jumpa orang bersakit. Jangan tanya dah baik ke belum. Tak boleh. Jangan tanya baik belum. Dah pagi-pagi bangun aku baik, aku sembuh. Jangan tanya baik ke belum. Tak mau. Jangan baca dekat TikTok ataupun mana-mana sosial media pasal negatif. Tak mau. Jangan beli suplemen bukan-bukan. Jangan pantang bukan-bukan. Jangan takut dengan makanan. Aku boleh, aku kuat, aku sihat. Lepas tu dah baik, dah rawat, jangan tanya dah baik ke belum. Jangan tanya. Memang tak boleh tanya. Tanyanya dia akan datang. Jangan tanya, jangan sebut pasal penyakit. Cari bahagia. Bahagia tu membantu untuk melupakan masalah. Dengar tak? Ubat tu bila? Ubat makan bila perlu saja. Bila kita dah lawan tak boleh, kita dah halau-halau tak boleh, kuat sangat, baru kita makan ubat. Ingat, kalau kerap datang balik kerana ada trigger. Check, double check kat mana, apa benda yang menyebabkan aku stres, apa benda yang menyebabkan aku punya penyakit ni datang kembali. Antaranya lah keep thinking, overthinking. Tanya kenapa. Soalan kenapa, ya ke dengan tapi buang. 3 benda tu datang daripada iblis. Tapi, ya ke dengan kenapa jangan tanya. Okay, pasal penyakit jangan tanya. Tak boleh tanya. Kalau buat live, kalau tengok live, jangan baca soalan-soalan orang. Tak boleh. Soalan orang pasal penyakit jangan baca. Okay, jangan pegang leher, jangan pegang hidung, jangan pegang tangan, jangan pegang nadi, jangan pegang perut. Lagi pegang kat badan, lagi akan sakit. Dengar? 3 benda. 1, ubat bila perlu. 2, tutup semua lubang-lubang trigger. 3, kena reset mindset. Tengok balik ulang-ulang. Fahamkan betul-betul. Tengok live saya hari-hari. Saya bagi contoh, orang yang datang sakit dan dia akan lega dan saya akan hajar dia. Korang yang nak sembuh, jangan degil. Jangan ketegak. Jangan duk yeka-yeka. Jangan kenapa tapi tak mau. Bagi sudah. Jangan tak mau tapi. Tak mau tapi tak mau. Ikut dan buat. Jangan banyak soal. Banyak soalan, anxiety punya pasal. No soalan. Ikut. Okey? Assalamualaikum.